Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube, Fuzio. Pada video kali ni guys, aku nak main game yang bernama Ice Cream 1. Di dalam game ni mengisahkan seorang budak yang nak selamatkan budak lain dari dicolik dengan penculik yang menyamar menjadi seorang penjual ice cream. Jadi tanpa membuang masa, let's go kita play game sekarang. Okay guys, jadi sekarang ni aku dah masuk ke dalam game Ice Cream 1. Jadi tanpa membuang masa, let's go kita play game sekarang. Seperti biasalah, setiap kali aku main game apapun, first aku main game tu aku akan main di mod normal dulu. Di next video nanti kalau aku rajin, barulah aku akan main di mod hard ataupun extreme. Jadi tanpa membuang masa, let's go kita tengah play game. Okey, korang boleh baca kat atas tu tulisan tu. Korang nak baca, korang bacalah. Aku malas nak baca. Korang tahu, itulah dia, penculik yang menyamar menjadi seorang penjual ice cream demi dapat menculik budak-budak. Don't you wanna try my delicious ice cream? Takutnya asal budak tu membeku. Dia perasan kita ke? Nasib baik dia tak perasan kita. Nasib baik dia tak perasan kita guys. Let's go. Kita check apa ni? Ada apa kat sini? Oh, laci ni boleh buka. Laci ni boleh buka. Okay. Oh, kita dapat satu tali. Mantap. Ada barang lain ke? Oh, ada ni, lipstick. Let's go, kita turun ke bawah. Lipstick ni mungkin buat berjaga-jaga untuk pertahanan diri. Tengok dulu. Kita sembunyi dulu. Dia keluar. Kids today, I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Penculik ni pondan aku rasa. Oh, apa tu? Apa yang terjatuh tu guys? Buku dia ke? Kita ambil. Kita ambil lipstick buat pertahanan diri. Okey, mantap. Okey, kita ambil peta. Kita ambil map. Lepas tu kita pergi ke tempat yang pertama, iaitu apa tadi nama dia? Aku tak ingat. Aku tak baca, tak perasan sebab terlalu cepat. Nasib baik kita selamat guys. Kita sampai kat mana ni? Sekejap. Kita tengok balik. Apa nama dia? Apa tu? Style. Apa tu? Bahasa Inggeris. Maaf lah, aku tak apa-apa mahir, tak apa-apa pandai sangat baca bahasa Inggeris. Tu dia guys. Itu dia. Mudah-mudahan dia tak perasan kita lah. Harap macam tu lah. Dalam ni ada apa? Macam cara nak masuk ke dalam ni? Ada apa-apa batu ke apa untuk kita lempar untuk masuk ke dalam tu? Di mana dia guys? Dia dekat mana? Dia dekat depan. Wow. Dia kejar aku lah guys. Tolong. Dia kejar aku. Selamatkan aku lah. Ada apa ni? Dia dapat satu petrol guys. Petrol ni untuk apa? Alamak, kena tonton video lah pula kalau kita nak tahu petrol ni tahu kat mana. Dia kejar kita. Muka dia sangat menyeramkan. Mudah-mudahan dia tak perasan aku. Mana dia guys? Kita pergi ke tempat seterusnya, iaitu kafe. Takkan kat kafe ni pun ada dia? Kat kafe mesti ramai orang punya. Jap, apa tadi? Ada lipstick. Okay, kita keluar. Dia berada di mana? Ada apa tu? Oh, kita kena pergi tu, dapatkan benda tu. Okay. Kita cuba cari benda tu kat mana. Boleh lompat. Mantap. Dia tak ada. Oh, ini dia bendanya.
Oh, kena dapatkan ID card. ID card. Sabar. Kita explore dulu. Kalau tak ada apa-apa barang, tak ada apa-apa item, barulah kita akan pergi ke next destinasi. Okay. Nampaknya kita kena dapatkan benda tu lah, guys. Apa ni? Ada apple. The next turn. Okay. Macam dia perasan aku. Macam mana dia perasan aku? Dia perasan aku lagi ke? Harap dia tak perasan aku lah. Dia tak dapat kejar aku, guys. Dia tak perasan aku ke sini. Apakah dia masuk ke dalam balik? Kenapa tu dia terjerit-jerit tu? Jap, sabar. Sabar. Kita tunggu dia patah balik. Okey, dia dah patah balik, guys. Sekarang ni kita akan pergi ke tempat lain pula. Kita pergi ke parking. Jap, kita pergi ke ni, taman dulu. Taman permainan. Yang gambar taman tu. Okey. Kita kena berhati-hati. Takut dia keberadaan dia dekat dengan kita. Ada apa ni? Sini boleh masuk ke? Tak apa. Kita masuk dalam dulu. Kita explore dalam dulu. Nak tengok ada apa. Ui, dia dekat depan lah. Korang tengok tu. Nampak tak? Nampak. Tu dia. Tapi tak apa, dia tak perasan kita. Dia cari mana tahu ada apa-apa item di sini sementara, di sana selamanya. Ada taman permainan. Weh, mana dia, guys? Mana dia? Dia dekat mana? Oh, dia dekat situ. Aku nampak. Okay, kita pancing dia ke sini dulu. Sebab kita nak pergi ke tempat ada crane tu. Kita pancing dia ke sini dulu. Idea yang bernas. Aduh, lag pula aku punya tablet ni. Sini mari. Abang aiskrim yang pondan, sini mari. Abang aiskrim tu pondan aku rasa. Tu tengok gaya jalan tu. Macam lembek je gitu. Okey, sekarang kita akan pergi ke crane tu. Nak tengok-tengok lah dekat sekeliling dia ada apa. Mungkin ada apa-apa item yang kita perlukan. Dekat sini ada apa-apa item ke? Macam tak ada lah, guys. Ya, tidak ada. Aku tidak menemukan apa-apa item. Tak apa ya dekat sini. Tak ada apa-apa dekat sini. Oh, kita boleh tekan kat bajak tu. Okey. Jap. Ni ada button apa ni? Kita tekan open. Okey. Dah jatuh, guys. Kita dah dapat jatuhkan kalbat tu. Let's go. Kita masuk ke dalam dan kita mencari apa-apalah. Mungkin ada apa-apa item yang kita boleh gunakan. Sini longkang ni menuju ke mana, guys? Longkang ni menuju ke mana? Aku penasaran. Oh, jalan mati, guys. Dekat sini ada apa tu? Oh, kita boleh pergi ke jaket. Mana jaket? Jaket polis mana? Jaket polis. Kat sini kita boleh nyorok. Tapi aku tak nak nyorok dulu. Kita nak cari jaket polis macam yang dikatakan tadi. Weh, ada tersangkut pula aku. Oh, dekat sini jaket polis. Aku dengar tapak kaki dia, guys. Okey, kita buka jaket dia tu. Kita dapat satu kunci. Kunci ni untuk apa? Aku rasa tu bukan jaket polis. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam longkang tu. Nanti kita akan terperangkap, guys. Terperangkap. Kita tengok-tengok dulu kat dalam ni. Mantau ada apa-apa lagi item yang sangat berguna. Dia perasan. Ada dia. Ada dia, guys. Ada dia. Lari. Dia kejar kita. Dia kejar kita. Tapi kenapa lambat sangat dia kejar kita tu? Tapi tak apa. Bulu roma aku dah meremang dah ni.
kena lari secepat yang mungkin. Kita tak nak tengok muka abang aiskrim tu. Kita dapat satu kunci. Kunci ni untuk apa aku masih tak pasti lagi. Oh, kena tonton iklan untuk dapat tahu kunci ni kita bertemu kat mana, dapat menemukan dia di mana, dan dapat mencarinya, dapat menggunakannya di mana. Tapi tak apalah. Kita pergi ke mana, yep. Mana lipstick aku tadi? Oh ya. Sekejap. Kita cari dulu. Kita cuba masuk ke lubang ni dulu. Lubang ni. Buat apa? Aku bawa tong minyak. Kita tahu dulu tong minyak ni. Kita masuk ke saluran pembuangan ni. Ada apa dekat agak-agaknya kat dalam ni? Ada apa kat dalam ni? Okey, dah masuk guys. Dah masuk. Okey. Okey. Untuk pengetahuan korang, tadi aku nak buka pintu ni, aku tonton iklan je guys. Untuk memudahkan kerja lah. Baru nak cari barang untuk buka pintu tu lama guys. Dan aku nak beritahu korang, aku dah pernah cari barang tu, aku dah pernah main sebelum ni game ni, tapi aku tak jumpa tau. Masa aku training kan nak berlatih main game ni. Oh, ada pam minyak. Ada pam minyak. Sekejap kita ambil botol minyak tadi. Botol minyak tadi kita ambil. Botol minyak tadi kita ambil guys. Botol minyak tadi kita jumpa dekat mana? Macam dekat gudang tu kan. Macam kat tempat soyok kereta. Kita mencari. Bukan mencari. Kita nak pergi ambil kejap. Hap-hap. Abang penculik yang menyamar menjadi penjual aiskrim tu jauh lah daripada aku. Okay, kita ambil petrol. Mantap. Sangat-sangat mudah lah gameplay kita kali ini guys. Okay, kita masuk. Kita menelusuri terowong yang cukup jauh. Bukan terowong, saluran pembuangan yang cukup jauh. Kita nak isi minyak. Mungkin nanti van kita ni akan habis minyak guys. Akan kehabisan minyak. Kau dengar? Dia macam dekat sebelah pagar je tu. Suara dia betul-betul dekat. Tapi aku rasa mungkin dia tak akan dapat masuk ke kawasan ni. Sebab kita je yang boleh tunduk. Dia tak boleh tunduk kot. Aku tak tahulah dia boleh tunduk ataupun tidak. Aduh, lama pula kita masuk dalam saluran pembuangan ni. Okay, minyak ni dah dapat isi. Let's go. Kita pergi ke tempat yang seterusnya. Okay, kita pergi ke tempat parking. Parking ni aku belum datang lagi tadi. Jadi sekarang kita akan pergilah tengok ke tempat parking ni macam mana rupa dia. Okay. Wih, tempat parking ni nampak lebih menyeramkan lah guys. Betul. Lebih nampak menyeramkan. Kita taruh je situ dulu. Di manakah abang penculik itu berada? Oops, apa tu? Mungkin tempat parking ni untuk kita isi minyak kot. Boleh buka ke? Zeng-zeng ni macam tak boleh guys. Macam tidak boleh. Tidak ada sesiapa di sini. Dekat mana abang penculik tu? Oh, kita nak capai tu pakai apa guys? Oi, dia nampak kita guys. Dia nampak kita lah pula. Alahai, kenapalah kau nampak aku bang? Dengan kau jalan terkedek-kedeknya tu, mungkin di mod ekstrim nanti akan dibelari lah. Ni dia jalan je. Okay, kita masuk. Cepat. Kita nak ambil lipstick tadi yang dekat dalam kereta. Oh, kemana lipstick aku? Okay, mantap. Mantap. Tak terbuka pun. Macam mana guys nak mendapatkannya? Sekejap, sabar, relax. Tenang. Santai. Okay guys. Okay, sekarang kita patah balik ke tempat asal tadi kita guys. Patah balik ke bilik tadi tu. Ui, aku nampak dia.
Okey. Kita cuba menembak. Okey, mantap. Kita dapat menembak, guys. Kita tengok. Macam mana dia boleh kat situ pula? Dia ketawa pula. Ketawa dia sangat menyeramkan. Dia menyanyi pula, guys. Tengok belakang kita ni. Okay, let's go. Kita tengok. Dia kat mana dia? Oh, dia tak dekat sini. Okay, kita ambil minyak petrol untuk pasang dekat ni. Apa nama kereta ni? Kereta ni apa nama dia? Bugi. Bukan kereta bugi. Jap. Kita naik dulu kereta. Nak pergi ke mana aku pun tak tahu. Kita cuma lalu sini lah. Kita lalu sini. Okey, mantap. Pin. Dekat dalam ni ada apa? Di dalam ini ada apa, guys? Alamak, tak ada apa-apa pun. Astaghfirullahalazim. Wah! Astaghfirullahalazim. Okay, guys. Kita dapat kembali hidup. Tapi kita berada dekat dalam gudang yang terbengkalai, guys. Dekat dalam gudang ni ada apa sebenarnya? Kita buka-buka dulu lacin lah. Ada apa ni? Aku nampak tadi ada nut. Ada skru. Mantap. Guna skru ni kat mana, guys? Ada penjara lah kat sini. Ada penjara ke kandang anjing tu? Aku pun tak tahulah. Kita buka-buka dulu nak tengok ada apa dekat dalam ni. Mantap, ada barang-barang yang berguna juga lain. Okey, kita pasang kat sini. Astaghfirullahalazim. Okey, guys, kita dapat kembali hidup akhirnya. Okey, kita buka sini. Ada apa-apa? Oi, dekat tepi, guys. Dia dekat tepi sini, guys. Dia dekat tepi sini. Kita cuba cari apa-apa barang kat sini. Oh, ni terkunci. Apa tu? Kita perlu kat tingkap ni. Apa yang kita perlu buat kat tingkap ni? Kita cek dalam peti ais. Tak ada apa. Apa ada kat tingkap ni? Tak tahulah, guys. Kita cuba buka laci-laci ni. Oh, kita kena guna bola ni untuk pecahkan tingkap. Ya tu. Dia tidur pula kat sebelah tu. Aduh, mak ai. Kita ambil balik. Dia pasang ada step. Okay, sabar. Relax. Relax, santai. Kita kena santai. Okay, kita tunggu dia lalu. Dulu. Kita lalu pergi agak jauh. Alamak, dia dekat sangat lah pula. Dia sangat-sangat dekat, guys. Aku tak berani nak pecahkan tingkap ni. Takut nanti kita kena tangkap lagi. Astaghfirullahalazim. Dia kejar kita. Nasib baiklah kita akan tangkap terus. Nasib baik, guys. Alhamdulillah. Okey, selamat. Kita pergi ke parking. Kita pergi ke parking balik semula. Untuk masuk kat bilik tu lah. Sekarang ni kita akan explore ke bahagian tingkat atas. Kita akan explore ke tingkat atas dulu. Tadi aku nampak macam ada banyak lorong-lorong tu. Mungkin ada berbagai tempat yang kita perlukan item. Kita akan mendapatkan item yang sangat penting. Masuk sini dulu.
Okey, dekat sini ada apa? Astaghfirullahalazim. Oh, kita perlukan kunci guys untuk bilik tu. Kita perlukan kunci. Jadi mungkin kunci yang kita perlukan tu adalah kunci yang aku dah dapatkan tadi. Okey, dia dekat situ, dia dekat situ. Kita lalu tangga je lah, kita lalu tangga. Kita lalu tangga, lalu tangga ni dekat sikit. Astaghfirullahalazim, aku tersangkut pula. Astaghfirullahalazim. Dia dekat mana guys? Dia dekat mana? Uish, seram lah. Kita buka pintu, semua pintu untuk memudahkan kita tengok dia berada dekat mana. Okey, dia dekat dalam, dia dekat dalam. Ambil kunci. Okey, kita dapat kunci guys. Mantap. Sangat-sangat mantap. Sekarang ni kita akan cuba naik tangga. Jadi kita alihkan perhatian dia. Kita panggil dia ke sini. Okey, mantap. Mantap sekali. Kita naik tangga dulu. Sekarang ni kita akan ke bilik sini lah. Kan betul aku kata? Kan betul aku kata? Sekejap, kita tengok dia datang ke? Kita tengok dulu, dia datang ke? Apakah dia datang? Gambar siapa ni? Korang boleh baca tu. Handsome lah. Handsome orang dalam gambar tu. Okay, kita nampak dia ke sana. Okay. Tak ada apa-apa guys. Kita ambil kartu ID card. Kita ambil ID card dia. Kita curi ID card siapa ni. Let's go, kita turun tangga. Kita nampak dia tadi jauh. Aku nampak dia tadi jauh guys. Mantap. Rancangan kita berjalan dengan lancar. Mana jalan ke pergi ke lori kita? Kita pergi ke kafe. Sebab ID card ni memerlukan dekat pintu untuk kat kafe tu guys. Untuk masuk kat store. ID card ni guna dia untuk masuk ke store kafe ni lah. Okay, mantap. Dia berada di mana guys? Aku tidak tahu dia berada di mana. Pergi ke dapur dulu. Okey, mantap. Alamak, dia kejar aku lah pula. Nampak ni bukan ID card dia guys. Okay, kita tunggu dia ke sini. Okay, kita masuk balik. Kita perlu kan, kita tahu ada dia ada beritahu nama kat sini. Okay, kita akan cari nama tu. Nama tu kat tempat ID card tadi balik. Alamak, dia perasan kita lah pula. Alamak, dia terlihat begitu menyeramkan. Okay, kita panggil dia keluar dulu. Kita panggil dia keluar untuk kita pergi ke lori aiskrim kita balik. Cepatlah naik. Mantap. Dapat pun kita naik. Okay. Dah selamat. Kita pergi ke tempat parking balik. Nasib baik kita tak kena tangkap lagi guys macam tadi. Kalau tidak aku terpaksa tonton iklan sebab yelah aku dah main dalam kan, takkan aku nak ulang balik. Kita dah sampai. Kita dah sampai. Okey. Sekarang ni kita naik kereta je lah untuk ke sana. Kita naik kereta. Lama. Smart baru aku ingat kereta ni nama dia apa? Go-kart. Nama kereta ni adalah Go-kart.
Terperanjat aku. Aku buka pintu terus nampak muka dia. Astaghfirullahalazim. Aku hampir ditangkap lagi guys. Aku hampir ditangkap lagi. Sini mari kau, sini mari kau. Okey. Alamak, dia masih kejar aku lah pula. Aduh, kenapalah dia masih kejar aku. Okey. Kita pancing di sini dulu. Kita pancing di sini. Sini mari, sini mari. Okey, kita tutup pintu. Mantap. Aku takut dia datang guys. Aku takut dia datang. Aku takut dia datang. Aku tak tahu kat mana keberadaan dia. Alamak. Tak apa. Kita cuba mengulur waktu. Kita panggil dia ke sini dulu. Okey. Tutup pintu. Kita patah balik ke kafe. But first aku nak tengok nama dia. Nama. Okay, kita pergi ke kafe. First aku nak tengok nama. Dan aku nak tahu kad ni aku bawa kan ni boleh buka pintu tu tak? Okay, let's go. Kita masuk ke dalam kafe guys. Sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan Hanam. Terkejut aku. Hey, sini mari. Hey. Hey. Abang penculik sini. Okey. Dia dah pasang kita. Okay, kita masuk ke dalam dapur. Pergi ke dapur. Okey, boleh guys. Boleh buka dah. Alhamdulillah. Kartun ni kita ambil balik. Kita turun ke bawah. Okey, kita turun ke bawah. Tak ada apa ke kat sini? Oh, kita dapat kunci guys. Kita dapat kunci. Astaghfirullahalazim. Nasib baiklah kita dapat keluar guys. Nasib baiklah kita dapat keluar. Cek ada apa-apa item kat sini. Takkan tak ada apa-apa, ragum ke apa-apa. Kosong guys, kosong. Tak ada apa-apa, dia dekat belakang aku, Terkejutnya aku. Terkejutnya saya. Aduh, lalu situ dah pula. Dekat sini tak ada apa-apa ke? Ambil balik kunci kita. Guys, aku rasa ada beberapa item yang aku tak dapat lah. Pertama sekali tu adalah ragum. Ragum aku tak jumpa lah. Dekat sini aku tak jumpa ragum.
Tapi tak apalah. Kalau tak ada item tu, kita akan pakai apa namanya, tengok iklan je. Okay, let's go. Kita pergi ke tempat parking balik. Let's go guys, let's go. Kita menyelesaikan game ice cream satu ini. Ice cream yang satu ini. Kita naik go-kart lah, biar game ni cepat selesai. Guys, ni ada apa-apa item ke? Let's go, kita pecut naik go-kart. Pasti abang pencolik yang menyamar menjadi seorang penjual ice cream tu tidak akan dapat mengejar kita guys. Okay guys, sekarang benda ni dah pecah. Mantap, mantap. Ada apa ni? Ada buku. Korang boleh baca lah. Korang pause video ni, lepas korang baca. Is anybody watching? Dia macam datang guys. Dia datang. Dia datang. Aku dengar dia datang. Oh tak. Suara dia macam dah menjauh. Okay, dia dah pergi guys. Dia dah pergi. Nampaknya dia dari sini. Aku tak berani nak lalu tangga. Naik go-kart lah. Naik go-kart je biar selamat. Okay, pasus kita pergi ke rumah guys. Rumah ni bukan tempat asal kita tadi. Tempat yang kita nampak ada budak kena colik tu dengan abang pencolik yang menyamar menjadi seorang penjual aiskrim ni. Muka dia monyok aja, kesiannya. Kesian aku tu. Okay, kita dah lepaskan dia guys. Alhamdulillah. Cakap apa? Terima kasih lah. Dia tak cakap terima kasih guys kat kita. Jangan lompat. Boleh lompat tengah laju tu. Tak terselio pula kaki dia. Dan inilah dia ending dari game Ice Cream 1. Apa tu? Dia bagi kita mesin blender. Dia nak suruh kita masakkan dia kot. Ataupun nak suruh buatkan dia ice blended. Akhirnya guys, kita dapat menyelesaikan game ice cream yang satu ini. Tapi walaupun aku ada tengok beberapa iklan untuk dapatkan item itu, sebab tak tahu, aku tengok tadi macam kat sekeliling macam dah tak ada je item tu. Jadi aku tonton iklan dan untuk memudahkan aku menang, menyelesaikan game ice cream yang satu ini. Jadi macam mana pendapat korang tentang game ni? Seram ataupun tidak? Best ataupun tak? Komen dekat bawah. Jadi sampai di sini saja video aku main game Ice Cream 1. Di next video nanti aku akan main game Ice Cream 2. Jadi korang jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Kenapa korang kena subscribe channel aku? Sebab di next video nanti aku akan main game Ice Cream 2. Jadi Assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.